WhatsApp boleh sebut lah. Assalamualaikum. Hari ni ramai yang tanya, ramai yang kontak kita tanya pasal basking. Bukan basking tak ada, tapi penyanyi Abang Amy Giant daripada Penganan tu, dia mengalami kecederaan ringan dekat tangan dia, menyebabkan dia tak boleh nak perform. Kak Sate ni pun tanya, bukan hari Ahad ada basking kau? Memang ada. Tapi saya nak minta maaf kat semua-semua, sebabnya abang basking kita dia tak dapat nak perform, tangan dia ada keretakan. Jadi insya-Allah akan datang, bila dia dah okey dia akan terus continue, sebab kita pun memang deal kat dia sampai bertahun-tahun akan datang untuk dia kekal basking kat Kedah Hatta. Sorry lah sangat-sangat ya. Memang kita punya basking memang ada. Tinggal lagi bila ada kecederaan, ada masalah-masalah teknikal yang menyebabkan tak dapat kita buat basking, kita akan beritahu melalui sosial media. Okey, stay tune Kedah Hatta, terus follow Kedah Hatta. Segala info tentang Kedah Hatta kita akan update. Okey, basking ke, sate buka ke tutup, kita punya vendor-vendor, apa menu yang buka, apa menunya ada, kita akan update. Okey, terima kasih kerana support Kedah Hatta. Ciao. Restoran Hatta di Bahau. Restoran Hatta di Bahau.